Nimbiak tadi. Ambil kayak belakang nyalain lah. Melinggit. Nimbiak tadi ke? Tapi yang mana? Kau yang belakang kita. Tuh helak nih gitu. Biar nanti kita Dudin. Main mengangkut royan waktu ya. Bangun guni. Busun aku. Idi kah? Wow. MC di. Bangun kami. Idi apa ya? Ini mingkuang. Kita gitu apa ya? Anturan muap ngai. Ingkuang busun. Ya, itu kami. Mudah ya, nanti kita belakang nih. Antu tupai. Kemudian kan. Saya kemudian sih itu wae nah. Nah bawa ya nah. Bedaw ya. Tai guys. Guys. Antu nyelen to. Ya nah. Hii. Oh, duduk guys, duduk ya guys. Hai guys, selamat petang semua. So setelah sekian lama tak datang sini kan. Taklah sekian lama, dekat 1 tahun kot tak datang sini. So korang tengok macam mana duduk macam ni je. Muda ni, masih muda. Belum tua lagi ni. Model petai. Model petai. Ah. Model petai. Confirm FYP. Korang bayangkan lah kan. Korang bawa sampai makan je ni. Gila lah. So korang ni lah durian yang kita orang datang tahun lepas kalau tak silap ini. Sekarang kan musim durian. Tapi dia dah ada kalau kami orang dekat Iban kan, kami orang Iban kata dia macam mata ketam. Dia kecil-kecil. Area sini lah, area sini. Mana? Area sini. Kita boleh zoom. Gambar dari ke sini lah, Pak. Ke salah ding aku. Berbungai dah ya? Oh. Benar mata ketam. Ya tu. Lepas dah. Bungai ya? Bukan ke belakang tu. Antu, dia pajak kak. Lebat lah bungai ya. Oh, besok pakai je tahun tu. Pakai dulu mah kita gitu. Tu tahun tu sana pun tahun ni kan. Pun 20 ni dalam. Dia bukan gitu. Jangan gitu. Ni aku katakan tadi ni. Ini. Ini. Yang ni lah kita orang panggil mata ketam ni. Dia bulat-bulat. Ini Yang ni. Ni gitu. Aku ambil juga tupi, ripal. Dia semua belakangnya berpal.
Tu ada bunga itu dulu apa? Sebelum ni saya ada datang sini, saya ada ambil video dekat sini dengan anak buah saya kat sini. Lepas tu ada satu signboard Taman Rekreasi. Kat sini kereta boleh masuk lah, tapi sekarang laluan dekat depan tadi dah rosak. Kalau ikutkan, kalau jalan tu okey, memang kereta dapat masuk sini lah, dapat masuk sini. Dulu cousin saya kata lah kat sini adalah Taman Rekreasi. Selepas PKP tu, so tempat ni dah ditutup lah. Kat situ ada pondok. Sini ada laluan dia. Laluan air wong. Air wong yang warna merah. Ini ni. Yang ni. Kat sini. Ni ada laluan dia. Turun. Dia masuk dalam tu. Kereta boleh masuk sini. Kalau motosikal boleh. Motosikal boleh masuk sini. Dia boleh parking kat sini. Macam ni lah keadaan dia waktu petang kat sini. Dia agak sunyi lah. Air dekat bawah tu air dia. Air kat bawah tu. Yang tu pondok. Yang ni penduduk kampung sini punya lah. Sebelah tu. Sini lah keadaan dia. Sekarang dah sunyi lah kat sini. Ni adalah laluan dia. Seseorang nak masuk memang tak lah. Korang faham lah dia punya vibe macam mana kan. So ada masa nanti saya akan tunjuk dengan korang macam mana laluan dekat sini. Nak masuk ke dalam tu macam mana kan. Air dia macam mana kan. Kalau nak seorang, saya punya jiwa memang tak kuat lah. Aura dia lain sikit. So kalau seorang memang tak lah. Kalau dua orang boleh. Dua orang boleh pergi bawah sana tu. Nak tengok air terjun dekat bawah. Tu korang boleh tengok. Yang ni. Ini adalah tanah sawam. Tu adalah signboard dia. Tu signboard dia. Ni. Ni mana pula ni? Ni signboard dia. Ni. So kita masuk sini dululah. Kita main laluan kat sini. Ya. Yeah. Ni. Nama ya? Tundak? Dah pak ambil ya. Dah pak ambil. Cik ni nah. RM2. Oh ya, enggak tu nak nangkap dia ambil ya. Tundak ya. Ya besar nah. Macam pedak. Memang apa? Boleh. Alah bulu. Ya. Mau dia tadi. Tutup dah kok. Matak tadi pen. Ketika palu. Kalau kucul bunyi. Dia cici duit. Kai, ni cuba sendiri ya. Kumeng biak. Bah. Kiri sepiak kumeng nian. Kita kilap ni kita celana masalah. Ambil bau kita tak jahit Agak satu kedua aku cuti. Sambikan lah. Agak satu kedua aku cuti. Agak satu tak kita. Ini mau. Nama ya.
Tignan nga. Ari di kadya. Ano na ito? Enak na ito. Ambil cepedak guys. Ya, baca guni. Ni guni. Ini apa? Baca. Apa ngambil guni tadi? Pasal guni ya. Pasal. Temus. Enak deh. Nah, temus. Ya mansa. Hari-hari mansa. Ni ya. Sejengkal je, sejengkal je, 2 jengkal. Jadi itu ya. Oh betul. Lepas tu. Itu tangkai betat apa? Lebat tangkai. Lo no. Tadi dah hilang. Dia pap tu. Oh, tu sih. Dah tadi dah. Dah tadi dekat sini. Tadi dekat sini. Tapi ni dah ni. Dia dekat sini. Tapi dah letak kat situ tu. Oh, tu dia. Ni dia. Kenapa? Sebab ada kereta kan lalu kat sini. Yang masuk sini. Ni yang dah nak pijak lah. Dah hancur dah ni. Ni pun letak ni tadi pun dekat bawah ni. Dekat bawah ni. So kena letak kat atas. Dia tinggal ni je. Yang ni. Ni dah ni ni. Ni dah petai ni. Ni. Dia sampai ke bawah, ke tanah. Ni pun sama juga ni. Bawa kerusi je duduk sini. Mengulam kat sini kan. Dah. Jom. Saya bangsa punam ke. Dusun tadi. Oh, nak ambil. Jalan Mesek. titik. Jalan tempat nama. Dah nusun. Cukuplah kat sini kalau nak hiking macam briskwork. Terus yang kat sini kan. Dia boleh lah. So dari Luar Panjang naik sini, lepas tu patah balik. Boleh lah naik bukit kan. Hari tu tahun lepas kot ada ambil rebutan ni. Ada video tu. Benar ah. Ni baru ni petai ni. Nanti nak ambil buah kelapa lagi. So kat sini, aunty sini kakak bapak saya. Diorang ada buat satu macam sarang keluluh tau. So kat atas ni kat dalam sekali tu. Tak dapat nak tunjuk sebab bau bunyi. Ada sarang kelulut.
Diorang selalu ambil. Adalah ambil, bukan selalu, adalah diorang ambil. Kadang dapat 7 kilo macam tu lah. Madu kelulut. Tapi dia masam lah sebab kat sekeliling dia pokok mangga. Pokok asam. So sebab tu lah kelulut. Diorang bila pokok asam tu dia mengeluarkan bunga dia kan. So kelulut tu akan isap madu yang masam lah. Dia tak manis. Kalau ada pokok bunga tu boleh mungkin lah manis kan. So disebabkan ada pokok asam tu, so madu kelulut tu isap madu tu lah, bunga pokok asam tu. So beginilah keadaan suasana petang dekat kampung Gua Dalam, Seri Aman. Petang macam ni, dia sunyi tau kat sini. Dia macam tenang walaupun dekat dengan highway. Dia macam, bagi saya dia tenang. Dia vibe rumah panjang memang lain sikit. Oi, penat siap. Buat petai je. Yang tu kelapa. Yang tu kelapa. Kita tak kena nak ambil buah kelapa tu. Tu buah kelapa juga. Panas-panas ni. Sedap. Tu buah kelapa juga. Kata kita ambil warna kuning tu. Lagi sedap gitu. Ni, aduh berat gila siut. Nak ambil kereta lagi nak reverse kat sini kan. Ni buah kelapa ni. Tak ada muda-muda. Aduh. Yang ni ada muda. Nak. Ni tutup kah? Tutup. Nak kita lok. Alright guys, video sampai di sini saja. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain video. Alright, okay, bye. Bye-bye.